Aku nak main terus. Okay, so hari ni 5S2 ada iftar. Apa? By the way, ni outfit saya. Ya. Aku nak main terus. Hi teacher, alamak. Alan. Aku dah kaki aku dah goyang-goyang. Kita orang lucky matching. Kita sebenarnya twins ni. Oh my god, belakang tu super excited nak mampus. Dia teringat kan saya kan. That's our chain necklace. Jadi guys, this is dekatnya. Hi vlog Zulfa. Hi vlog Zulfa. Geram. Keep saying. Ada kamu punya. Ada. Okay, mantap. Amin. Tak ada kamar. Wait, oh, it's a fighter nak solat. Jom. Kalau notification tu buat nampak tau. Hi phone Zulfa, kita akan bawa lain sebab kita nak tengok notification. Sebab kita nak notification. Lah, tak jadi tengok lah. Sebab dia kata dia tak ada pun notification. No, kalau kamu tutup ada ke? Kita tengok Okay. Kita tengok Bawah ke bawah? Bawah. Okay, agak tak cik best lah. Lepas tu kan murid ni buat dah red. Dia bawah ke? Betul? Feeling. What is going on? I don't know. Ya Allah, she's crying. Ya Allah, she's crying. Ya, ayah. I miss savoring it. Ya, savoring it. I miss Irene laughing sampai nangis. Kita orang makan 2 orang tau, tak habis juga. Sumpah licin dia. I've never seen pinggan licin macam ni. 1, 2, 3, start. Okay. Doa banyak-banyak. I will miss you. Tapi itu apa yang tadi? Okay, saya lepak. Okay, lepak. Okay. Kita pasang batu. Kita pasang batu. Ya, kita duduk atas. Macam mana aku nak post Nyana? Mampu makcik aku tengok. Hello vlog Zulfa. Cepat kata hai, nanti korang masih YouTube aku. Hai. Ada Aman nampak aku nampak. Zulfa masak ni dalam vlog. Oh, ni pun Zulfa. Hai Zulfa. There's a secret I've been wanting to tell you. Faham? Yang pos belakang, pos belakang. Hai Zulfa. Tapi So lucky. Esok kerja. Esok kena bangun awal. Lepas tu kalau macam opos blow up lah, blow up kepada sini juga. Mi amor. Komen dia. So dia.
Nanti kau rasa masuk kat kita. Guys, you see guys, popping good. Wow. Nyerang. Okay, bye guys. Bye. Kau ni satu. Buat. Tepuk. Hussein. Betul? Aduh. Buat. Kita dah stop. Tengok. Okay. So kita dapat beri sebab Amas Rubina kan. Wow dah. Wow. I got things to do. Let's go. Aduh, posing balik. Sing yang start ni seorang. Sorry. Baik. Loki not twins. Where have you been? Where have nobody knows. Cakap gratis. Jangan macam tu beli. Tak baik. Asal beli motor macam dah semua naik motor. Kaki kalau nak baik-baik. Tak ada habis kita beli motor tadi. Mami. Cantik siap. This is where we're at, right guys? Kita orang dah habis sesi photoshoot. That took like 1 hour. I was so tired. Girl. Lagi. So sekarang kita berdua je. Diorang dah gerak dulu. Sebab dia orang fake friend. Kita orang matching. Yeah. Oh my Like god. macam And literally it was not planned. It was not planned at all. Korang nak tahu Kau tak? bayangkan dia pakai spek ni. Memang sama. Ya. Korang dah sampai kat 7-Eleven. Diorang tengah buat Slurpee. Macam mana nak? Yes, ya. Kau dah tengok macam CCTV tu. Yang atas scale. Sekarang. What is my mom? Best it so hard we look like twins. Kau nak mana? Kita isi kau Kamu nak mana? Tak kita kisah. Tak kita kisah kamu ada. Kita kisah. Kamu kena block kita sekarang. Bye Nana. Bye. Sekejap kita record orang. Korang kata hai kat vlog kita. Okay. Cakap bye. Alah, gempang kau satu. Kau pun tadi mak aku yang call. Bye. Good night. Sekejap lagi. Bye. Kita jawab apa? JJ kita orang nantikan di IG saya. Kena record dari sini. Tapi saya ada kereta. Kita orang nak pergi Cafe Jimba sebab tak ada orang kat rumah. Ada. Dah sampai kat Cafe Jimba. Like literally ni belakang rumah kita orang je. Literally like kalau go another road, like just satu lagi simpang rumah kita orang. Like wow, menarik guys. Dekat ni kat Mentari Bangi. Kat Cafe Jimba. Woo. Hai guys. Kita tengok. Kita pula rombongan.
Seorang. Nampak. Ni kata tadi fight pun takut ada. Masih satu tiket. Kan hari tu kita check. Tengoklah supaya tak salah pula seat tu. Salah. By the way, this is my laundry bag. So apa yang kita dapat hari ni is kita ada 3 bricks kawan I bagi. Tapi dia suruh I binakan je, bukan suruh dia bukan kasih, dia suruh I binakan. Because one of these I already have pun. Because bro cannot bina sendiri. So I will build it for him because you know I'm a great friend like that, and you know I'm just the brick builder, you know. Like if any of my friends have problem with like these bricks, dia akan tanya I because I just love it so much, you guys. Okay, pasal lagi satu, tomorrow until hari Ahad kita orang akan balik kampung. So you guys, I think it's gonna be in this vlog also, so I'm gonna vlog some of that also. Kita balik kampung and ETS and all that, but I will some of the vlog tomorrow. So I will end today's here, I think. Okay, sorry doh, dia macam aib sikit, tapi dia macam saya nak pack lepas ni, okay. But see you tomorrow. Zoop.